Jadi di situ kita lihat dan bagaimana Rasulullah sendiri seorang yang inklusif, OKU, dan kenapa tidak kita kan? Selamat datang ke podcast edisi khas Bicara Prihatin yang bertajuk Dari Bilik Darjah ke Dewan Kuliah, Inspirasi Pelajar Autism. Kita nak beralih kepada soalan seterusnya yang agak sedikit lain daripada tadi, itu berkenaan dengan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif OKU di IPT. Jadi Prof, mungkin Prof boleh terangkan bagaimanakah pelaksanaan dasar ini di IPT Malaysia dan bagaimanakah UIA mengadaptasi garis panduan ini, dan adakah UIA mempunyai plan strategik atau polisi tersendiri? Okey, banyak soalan tu. Kalau orang autism dah berbelok. Dia kompleks kan soalan tu. Okey. Tak apa. Pertama saya tentang garis panduan tu kan. So, garis panduan pelaksanaan dasar inklusif OKU yang dilancarkan oleh KPT pada tahun 2019 kan. Baru lagi lah kita sambut ulang tahun 5 September dilancarkan. Kan? So, ketika itu dilancarkan di UIA lah. Sebenarnya dalam garis panduan tu ada 3 perkara penting yang di-highlightkan. Sebelum tu mungkin kita boleh mention lah garis panduan tu dibangunkan oleh Majlis Nasihat Pendidikan Kebangsaan untuk membantu KPT. Jadi selepas tu dilancarkan lah. Jadi kita dah identify perkara-perkara yang penting kan dekat KPT tu. Jadi 3 perkara kita highlight. Satu, adalah penubuhan unit OKU itu sendiri. Ya, di semua universiti kena ada unit OKU itu supaya dapat memberi support system kepada pelajar OKU. Kedua, tiadaan plan strategik lah. Plan strategik itu setiap universiti kena ada sendiri untuk disability inclusion yang spesifik untuk inclusivity OKU. Yang ketiga tu, yang paling penting, mindset transformation program yang kita sebutkan tadi kan. So alhamdulillah sejak pelancaran garis panduan ni pada tahun 2019, masa pelancaran tu YB Menteri bagi sendiri kepada kepitangan Naib Chancellor yang ada ketika tu supaya tak ada universiti yang kata dia tak tahu. Ingat tak 2012 ramai tak tahu kan yang ada wujud arahan dari KPT. Jadi pada 2019 ketika dilancarkan tu, garis panduan tu diberikan sendiri di tangan setiap Naib Chancellor. Jadi semua universiti tahu kewujudan garis panduan ni. So the first one tu mewujudkan unit OKU by 2021. Semua universiti awam dah menubuhkan dah, alhamdulillah. Dah menubuhkan unit OKU tu, tetapi ada yang ditubuhkan di bawah pendaftar kan, macam UKM, ada yang ditubuhkan di bawah Naib Chancellor kan, macam UiTM, ada yang di bawah TNC macam UIA. So berbeza-beza lah tapi sebenarnya yang lagi mudah untuk unit OKU bergerak kalau ditubuhkan di bawah Naib Chancellor. Adakah itu menjadi satu kewajipan untuk di bawah Naib Chancellor? Sekurang-kurangnya timbalan Naib Chancellor. Kalau Naib Chancellor lagi kuat lah. Macam di UiTM kan, sebab UiTM laju sebab dia di bawah Naib Chancellor. Okay? Jadi dari segi pelaksanaan tu lebih mudah. Sebab isu OKU tak ramai yang faham. Sebab kadang-kadang nak tunggu semua orang faham lambat. Kan? Jadi kalau ada top down, it's easier. Lagi senang. Itu satu. Keduanya yang strategic plan, saya rasa setiap universiti pun akan menyediakan strategic plan. Yang ketiga tu yang paling penting, mindset transformation program tu lah. Macam mana kita nak membuka minda kan supaya kita dapat hasilkan budaya mesra OKU lah di setiap universiti. Itu budaya. Macam mana kita nak tukar budaya tu kan? Maksudnya dia berkait dengan masalah sikap lah sebenarnya. Attitudinal barrier kan, kalau kita lihat social model of disability kan, dia ada masalah sikap is one of the problems kan, yang paling besar. Yang itu yang kita cuba address, sebab once kita boleh tukar masalah sikap ni, kita boleh breakdown masalah sikap ni, halangan yang lain lebih mudah kita nak selesaikan kan. Jadi dari segi pemikiran, dari segi hati, kita nak buka hati semua orang supaya menerima OKU ni sebagai sebahagian daripada masyarakat ya. Setiap OKU pun ada hak ya. Tapi kita lihat banyak universiti yang banyak universiti ditubuhkan sejak 70-an, 80-an. Dan kadang ketika itu bangunan pun tak comply ya dengan universiti design dan sebagainya kan. Jadi banyak ya pelajar-pelajar kita yang
dengan fokus sekarang lah mana yang fizikal kan, especially yang berkursi roda banyak menghadapi masalah dari segi masalah fizikal, halangan-halangan fizikal ya. Tapi dari segi macam pelajar-pelajar autism misalnya, sebenarnya mereka tak perlu pun renovation, tak perlukan satu sen pun untuk membantu mereka. Apa yang kita perlu adalah hati kita je, nak buka hati kita kan. Jadi di sini kalau di UIA kita banyak laksanakan apa kita panggil disability equality training and inclusive leadership. Ya, kita combinekan DET yang biasa tu dengan inclusive leadership. Jadi kan kita kami ada advisor, kami ada penasihat, Major General Datuk Yusri Anwar, dia merupakan pesara tentera lah panglima tentera. Jadi kami amat bertuah lah sebab saya jumpa dia pun ketika menjadi ahli majlis penasihat pendidikan kebangsaan tu lah. Kami berdua dalam ahli majlis tersebut dan dia antara orang kuat lah yang membantu kita menerapkan dari panduan tu kan. Di samping pakar-pakar lain lah dari semua universiti termasuk dari UKM lah. Dr. Aizah, Dr. Hassan Doran kan semua ada dalam komiti tu. Dr. Roslinda dari UiTM, Dr. Wan Anida dari UPM kan. Ramai yang come up with garis panduan tu. Jadi kita hasilkan DT tu detail, kita bagi detail, in short bagi detail. Jadi kami jadi facilitator lah. Saya bagi the DET component, Datuk Yusri bagi the leadership, inclusive leadership component. Sebab apa inclusive leadership? Kita tekankan di sini, sebenarnya inclusivity ni adalah sunnah Rasulullah sebenarnya. Sebenarnya sunnah Rasulullah, kita jarang kita ketengahkan sunnah Rasulullah tu sendiri kan. Sebab kita lihat Rasulullah sangat menyantuni OKU kan. Antara sahabat dia yang paling terkenal adalah Abu Bakar Maktub kan. Beliau walaupun dia tak dapat melihat tapi diberi tugas tugas penting kan. Menjadi muazzin, menjadi imam ketika Rasulullah tak ada kan. Jadi walaupun dia seorang OKU tetapi diberi amanah dengan tugas-tugas yang penting. Jadi di situ kita lihat dan bagaimana Rasulullah sendiri seorang yang inklusif OKU dan kenapa tidak kita kan. Sebab dari segi macam autism misalnya, mereka memerlukan kepahaman ni. Kadang-kadang dia tak boleh reach deadline kan. Bila sampai deadline tak sampai, tak siap lagi. Lepas tu dia takut sangat nak cakap dengan lecturer, takut. Dia takut kena marah kan. So kita kata tak apa, kita bagi flexible deadline untuk dia. Dari segi group project group project kalau dia tak boleh work in the group, dia boleh buat secara individu. Ya, dan kalau dia tak boleh siapkan dalam masa yang ditetapkan, boleh bagi extra time. Examination pun macam tu, dia boleh buat separate venue dan juga dia bagi extra time. Ya. Tu benda-benda begitu kita bagi kelonggaran pada mereka lah ya. Jadi mereka find that it's very useful dan lecturer tu sangat membantu lah, alhamdulillah kan. Jadi bila kita bagi kelonggaran macam tu, dia boleh perform. Sebab dia dah tak stres. Dan bila stres tu kadang-kadang tu mengganggu dia punya tumpuan kan. Jadi bila dia happy, dia boleh fokus dan dia boleh buat dengan baik lah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kepada Prof di atas penerangan berkaitan pelaksanaan dasar itu dan sedikit kaitan dengan sunnah Rasulullah SAW.